Bukan burger tapi aiskrim. The Rock pun kalau dia nampak makanan-makanan macam ni, memang dia nak pergi juga. Itu sebab Emma Delicious Bakery ni ada dekat Setapak Kuala Lumpur. Sebab orang turun KLIA boleh terus pergi ke sana. Lagipun sini international, makanan Thailand pun banyak. Kau tahu dessert viral sekarang yang bentuk buah tu, sedap rupanya. Aku ingatkan biasa-biasa. Kalau ambil jenis-jenis yang berkerim macam ni kan, memang terasa dia punya krim tu. Cheese dia pun banyak. Habis tu kalau ambil yang berbuah-buah macam ni, terasalah buah dia. Ini kotak saja pun dah premium tau. Rasa dia apatah lagi donat-donat yang gebu-gebu ni. Sebenarnya tak adalah kewajipan kalau pergi kedai bakery nak makan manis-manis. Yang tak manis macam rojak ni pun ada. Kalau suka yang raw macam aku, dia ada udang, ketam, lepas tu ikan yang raw macam ni, tapi sedap tau. Ni yang aku cakap tadi tu, semula jadi tau. Pedas-pedas pula tu. Ini apa orang panggil? Pastry kan? Pastry fresh. Ini dia buat sendiri. Hari-hari buat. Tapi sini sebenarnya memang 90% dia buat sendiri. Bukannya vendor tau. Sebab tu dia boleh maintain rasa sedap. Kedai ni pun dah lama 100 tahun tau. Tak adalah gurau je. Ni nampak macam burger kan? Memang packaging pun macam burger, tapi sebenarnya ni aiskrim. Segala aiskrim buah yang kau nampak viral kat mana-mana pun ada video, ada je kat sini. Senang datang, one stop je, semua dah ada, tinggal pilih je. Aiskrim avocado ni nak makan tricky tau. Makanan-makanan berat pun banyak. Aku pun dah selalu lah pergi kat sini. Korang pergilah sini, Emma Delicious Bakery. Sekarang kedai baru, dulu dekat flat dalam kota tu, tapi yang ni belakang sikit je daripada flat dalam kota. Tengok bangunan ni.